Assalamualaikum dan hai guys. Selamat datang ke Oi Jom, tempat korang layan gosip, cerita panas dan fakta menarik dunia hiburan Malaysia. Korang tahu tak, bukan artis Malaysia je yang dapat gelaran Datuk atau Datuk Seri. Beberapa artis luar negara pun pernah dianugerahkan gelaran kehormat di Malaysia ni. Jom kita tengok siapa mereka dan kenapa mereka begitu istimewa sampai dapat penghargaan ini. Selebriti yang pertama kita ada Shah Rukh Khan. Kalau sebut nama Shah Rukh Khan, siapa je yang tak kenal kan? King of Bollywood ni terima gelaran Datuk dari Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 2008 melalui Anugerah Darjah Mulia Seri Melaka DMSM. Anugerah ini diberikan sebab Shah Rukh Khan berjaya mempromosikan Melaka dan Malaysia kepada dunia. Filem-filemnya yang dibuat penggambaran di Malaysia secara tak langsung menarik pelancong luar, terutamanya dari India untuk datang ke Malaysia. Seterusnya kita ada legenda aksi dunia Jackie Chan. Pada tahun 2015, beliau terima gelaran Datuk daripada Kerajaan Negeri Pahang melalui Anugerah Panglima Mahkota Wilayah PMW. Jackie Chan diberi pengiktirafan ini kerana sumbangan besarnya dalam mengharumkan nama Asia di peringkat antarabangsa serta kerja-kerja amal yang beliau jalankan di serata dunia. Beliau dianggap ikon seni hiburan Asia yang membanggakan rantau ini. Yang ketiga kita ada Queen of Indonesian Pop, Rosa, juga antara artis luar yang diberi penghormatan tinggi di Malaysia. Pada tahun 2013, beliau terima gelaran Datuk Seri daripada Kerajaan Negeri Pahang melalui Darjah Seri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP. Rosa diberi gelaran ini disebabkan kerjayanya yang konsisten dalam industri muzik serantau serta popularitinya yang sangat besar di Malaysia. Malah, beliau sering dianggap sebagai penyanyi luar negara yang paling dekat di hati peminat tempatan. Yang keempat, kita ada Papa Rock dari Singapura, iaitu Ramli Sarip. Dianugerahkan gelaran Datuk oleh Kerajaan Negeri Melaka pada tahun 2013 melalui Darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM. Anugerah ini diberikan sebagai pengiktirafan kepada sumbangan Ramli Sarip dalam dunia muzik, khususnya sebagai perintis muzik rock Melayu sejak tahun 70-an lagi. Pengaruhnya merentasi sepadan dari Singapura ke Malaysia. Terbaru pada tahun 2025, pelakon terkenal Cina Fan Bingbing menerima gelaran Datuk Kehormat sempena sambutan hari jadi yang di-Pertua Negeri Melaka. Fan Bingbing dipilih kerana beliau banyak mempromosikan budaya dan seni Asia di pentas dunia. Selain kerap menjadikan Malaysia sebagai destinasi untuk acara hiburan dan fashion, kehadirannya dianggap mampu menarik perhatian global terhadap Malaysia. Macam mana? Hebat ke tidak? Dari Bollywood, Hong Kong, Indonesia, Singapura sampailah ke China, Malaysia memang tahu menghargai artis luar negara yang bawa nama seni Asia ke peringkat antarabangsa. Soalan untuk korang, kalau diberi peluang, artis luar negara mana lagi yang korang rasa patut dapat gelaran Datuk atau Datuk Seri dekat Malaysia? Drop jawapan korang kat ruangan komen sebab Oi Jom nak dengar pendapat korang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Oi Jom untuk lebih banyak cerita hiburan yang bukan biasa-biasa. Jumpa lagi di next episode hanya di Oi Jom. Assalamualaikum dan bye-bye.